Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat ada orang menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat? Ada pula yang hanya mengangkat sekali. Dan ada yang langsung tidak mengangkat. Persoalannya, yang manakah sebenarnya sunnah Rasulullah? Dalam video ini kita akan melihat dalil-dalil hadis pandangan para ulama dan mengapa wujud perbezaan amalan dalam kalangan umat Islam. Pastikan Anda tonton sehingga akhir supaya kita dapat beramal berdasarkan ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan. Cara yang paling tepat mana perlu mengangkat dan menurunkan telunjuk di bawah tahiyat. Tahiyat ditulis sini. Tahiyat ramai orang berbeza angkat jari itu. Baik. Al-Imam Al-Hambali mereka merajihkan, menguatkan pendapat setiap kali disebut nama Allah maka digerakkan. Nah, cuba baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada Allah itu, digerakkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada Allah itu kan? Ada nama Allah digerakkan. Nah, ada pendapat yang kuat ni. Nah, ada pun mazhab Syafi'i yang kita nak amalkan ialah ketika menyebut syahadah yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua pendapat, pertama asyhadu tu terus angkat, dan pendapat yang kedua ketika sebut nama Allah illallah. Okey, dua-dua ni betul. Jadi duduk je dalam mazhab Syafi'i, kita letak je, duduk je, terus kita letak simpulkan jari gini. Ni simpul, ini di tepi ni. Begitu. Faham? Duduk je tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Faham? Adapun yang letak jari dulu itu mazhab lain. Gini dulu. Sampai kat tahiyat lagi baru dia buat gitu. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, dia duduk je, pop, buat gini dah. Bila angkat, nampak? Ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak turun dah sampai salam. Nah. Dah kalau kita buat lain, angkat dari awal dah, pokoknya harus. Imam Syafi'i kata ini bukan bab sah sembahyang, bab afdal, yang afdal. Okey? Jangan afdal dah. Tapi pusing tu tak ada pusing. pusing. Dia pergi Mekah, dia tengok orang belah orang Arab. Orang Arab pusing. Dia pun pusing dulu gitu. Agak tu hak set TikTok pening. Bukan orang ngaji, orang bapak jahil, ni pergi ikut. Dia pun balik, dah bagi gini amal lah ni. Lagi. Nah. Orang tegur, tengok dah agak buat. Gini bah. Jangan ikut agak, ikut ulama. Walaupun ulama itu Bangladesh. Walaupun ulama itu orang Sulawesi. Faham lagi? Walaupun ulama itu orang Polinesia. Tahu tak Polinesia kat mana? Tak tahu. Siapa tahu Polinesia kat mana? Bukan Polis Malaysia, Polinesia. Nampak? Dia 2000 batu di utara benda ni di Timur Laut, New Zealand. Kenapa ada sebahagian orang angka saya tak payah baca. Telunjuk bersama ibu jari ketika tasyahud. Angka angkat kot. Sabit di dalam hadis Nabi SAW, baginda SAW memang menggerakkan jari telunjuk. Adakah baginda SAW menggerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dari segi riwayat tidak ada yang menunjukkan masa tu diangkat. Tak ada. Angkat tu ada, tapi masa tu tak ada. Maka menyebabkan sebahagian menyatakan angkatlah bila-bila dia menggerak, dia isyaratkan. Maksud fa asyara, dia mengisyarat. Angkat ni dia isyarat. Ada riwayat yang menyatakan dia menggerak-gerakkan. Menggerakkan. Yang itu lebih dahsyat pada syaitan daripada besi. Tapi riwayat-riwayat yang menggerakkan ini berbeza para ulama hadis. Di kalangan mereka ada yang menganggap syaz. Syaz yakni maksud dia rawi itu yang siqah meriwayatkan perkara yang menyanggahi orang siqah yang lain, yang lebih kuat.
Jadi biasanya riwayat ni tak dipakai. Di kalangan mereka menyatakan itu ziyadatus siqah, yakni tambahan siqah yang boleh dipakai. Lalu mereka pakai. Khilaf. Kalau tanya, ada dua keadaan. Sama ada dia mengisyaratkannya, ataupun dia menggerakkannya, ataupun dia mendiamkannya. Kedua-duanya tidak mengapa dalam masalah itu. Hanya ada sebahagian kalangan ulama menyatakan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari segi dalil di waktu itu diisyaratkan tidak ada. Nurul tanya, salam Ustaz, semasa syahadat dalam tahiyat awal dan akhir, masa bila perlu naikkan dan turunkan jari telunjuk? Ada tak saya sebut kat sini? Ya, saya tengok. Waktu angkat dan turunkan jari telunjuk, ada tak saya bagi tahu? Saya pun tak ingat. Sekejap saya nak tengok. Rasanya ada saya sebut kat sini. Menyaringkan bacaan, membaca Al-Quran, khusyuk, mengucapkan salam kedua, membaca selawat Ibrahimiyah, meletakkan kedua-dua belah tangan di atas kedua belah dan kedua-dua tasyahud awal, tasyahud akhir. Okey. Saya dah sebut di sini. Ini berdasarkan kepada pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa pakai mazhab lain cerita. Ni mazhab Syafi'i je. Okey, kita tengok. Pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey. Ke-11, meletakkan kedua-dua tangan di atas dua peha pada kedua-dua tasyahud. Caranya ialah dengan meletakkan tangan kiri yang terbuka serta merapatkan jari-jari menyemai pangkal lutut, manakala tangan kanan pula digenggam kecuali jari telunjuk. Dilepaskan tunduk pada permulaan tasyahud. Angkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah. Angkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah sebagai isyarat tauhid, dan sunat diteruskan begitu tanpa digerak-gerakkan hingga akhir salat. Hal ini berdasarkan daripada hadis daripada riwayat Muslim. Rasulullah SAW kata, apabila duduk ketika bersolat, baginda meletakkan tapak tangan kanan ke atas tangan kiri dan menggenggam semua jarinya serta menunjukkan dengan jari dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Okey, macam tu. Dalam hadis kita tadi, dalam hadis yang kita sebut tadi, Nabi SAW tak sebutkan bila waktu angkat, walaupun Nabi menyebutkan tentang mengangkat jari itu, tapi Nabi tak sebutkan bila waktu angkat. Jadi ulama' berbeza pendapat tentang hal itu, dan mazhab Syafi'i menyebutkan illallah. Jadi angkat pada illallah. Siapa ikut mazhab Syafi'i, ikut yang tu. Ada pendapat yang lain menyebutkan dengan lafaz-lafaz yang lain, tetapi ada juga pendapat daripada guru saya Syekh Ali Dimyati, dia kata angkat daripada awal. Sebab hadis tak sebut angkat bila, tapi hadis sebut angkat waktu tasyahud. Jadi angkat pada awal dan letakkan apabila sebelum memberikan salam. Anda boleh mengambil mana-mana satu pendapat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sifat tasyahud ni mengangkat jari telunjuk. Mengangkat jari telunjuk ni disebut dalam hadis Wa'il bin Hujur. Dia kata Nabi ni bila tasyahud, Nabi akan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Cuma sifat nak mengisyaratkan tu ada beberapa riwayat. Ada yang kata tangan ibu jari ni diletakkan di hujung jari hantu, kemudian dilipatkan begitu. Ataupun begini, ataupun diletakkan di tepi. So ketiga-tiganya boleh. Okey. Baik. Sama ada begini ataupun begini ataupun begini. Nak angkat bila? Ada yang kata angkat tu waktu nafi. Asyhadu an la, masa nafi la tu angkat. Ilaha illallah. Ada yang kata asyhadu an la ilaha illallah. Illa tu angkat. Itu mazhab Syafi'i lah tu.
So dia kata asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Syafi'i kata tu. Hambali dia kata angkat bila? Angkat bila dia sebut nama Allah. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. So bila dia sebut nama Allah, angkat. Tapi wallahu alam, sekadar kajian saya tak jumpa lah yang kata bila nak angkat ni. Tak ada kata pula dalam hadis Wa'il bin Hujur, tak ada pula sebut angkat time ni. Dia kata tak, Nabi bila baca tasyahud, Nabi terus isyarat dengan jari. Mungkin para fuqaha faham perkataan tasyahud tu pada syahadah, mungkin. Tetapi sebahagian ulama kata angkat daripada awal sampai sudah. Bila duduk tasyahud, terus letak tangan tegak terus. Ini sebahagian Ahlul Hadis lah. Ahlul Hadis dia kata tegak lah, sebab Nabi kata, Wa'il bin Hujur kata Nabi duduk tasyahud je, terus Nabi isyarat dengan jari telunjuk. Dia tak bagi tahu pun bila nak angkat. Okey? Itu pilihan saya lah. Tapi kalau tuan-tuan kata saya setuju lah dengan pendapat Syafi'i dalam masalah ni, pun tak okey. Kerana cara mereka memahami perkataan tasyahud tu mungkin berbeza. Okey? Baik. Habis tu yang goyang-goyang tu Ustaz, kan? Dia kata Ustaz, dia goyang, saya jadi tak khusyuk. Yang hang pergi tengok buat apa? Dia pergi tengok pula. Dia kata mana tak tengok Ustaz, saya ingat Parkinson. Saya pun ingat nak tolong lah kalau dia Parkinson ke stroke ke apa. Tak. Memang ada mazhab Maliki dia goyang. Sebab apa dia goyang? Sebab di sana, tak adalah. Sebab di sana ada riwayat daripada Abu Ishaq menyebut, dia kata Wa'il bin Hujur, hadis Wa'il bin Hujur tadi yang saya sebut, ada seorang je perawi yang sebut Nabi ni yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerakkan jari sambil berdoa. Jadi Syekh Utsaimin kita bila ada doa aja goyang. Dalam lafaz tasyahud kan ada doa kan? Bila doa goyang. Assalamualaikum tu kan doa. Assalamu alaina pun doa. Asyhadu an la ilaha illallah tak doa. Itu apa ni, syahadah. Allahumma salli ala doa. Bila doa je goyang. Cuma mazhab Maliki dia khilaf. Dia kata ada sebahagian mazhab Maliki kata goyang tu atas bawah. Ada sebahagian kata kiri kanan. Yang bulat tu tak tahulah, mungkin dia sedang berada dalam bulatan gembira. Saya tak jumpa lagi ulama sebut. Mungkin ada lah, tapi saya tak jumpa. Mungkin kan. Mungkin dia sebenarnya nak buat kiri kanan, tapi oleh kerana laju sangat ni, jadi nampak macam bulat lah. Jadi kita pun tengok pening kan. Dia buat apa sebenarnya ni? Sebenarnya memang ada hadis. Cuma hadis tu majoriti ulama tak pakai kerana mereka kata dhaif. Sebab hanya seorang aja yang kata Nabi angkat sambil goyang. Perawi lain tak sebut. Majoriti anak murid tak sebut. Yang hanya sebut ni seorang ya, Zaidah ibn Qudamah. Dia ni pun bukanlah perawi yang terlalu hebat ingatan dia. Maka tambahan tu tidak diterima oleh majoriti ulama. Baik. Maka pendapat yang sahih, tak sunnah gerakkan jari tu. Tapi kalau ada yang gerakkan, kita tahu dia ambil pandangan ulama yang mensahihkan tambahan lafaz tu. Okey, tambahan lafaz tu pada majoriti ulama tidak sahih. Baik. Ada riwayat kata condongkan jari. Jari telunjuk tu hendaklah dicondongkan sedikit macam tu. Condong sikit. Bengkokkan sikit. Tapi itu juga tidak sahih. Nak condong ke, nak lurus ke, tak kisah. Yang penting mengisyaratkan dengan jari. Saya kursus solat yang lepas. Dalam ramai-ramai itu ada seorang non-Muslim. Dia non-Muslim, dia datang dengar. Baguslah kan, dia datang dengar. Jadi bila kami solat, sama-sama kami solat, dia tak solat sebab dia non-Muslim.
Lepas tu, lepas solat tu saya sembang dengan dia, lepas tu saya, Ustaz nak tanya satu soalan boleh? Pasal apa bila orang Islam solat dia buat macam tu? Orang Islam tak nak tanya kan? Orang non-Muslim tanya, kenapa buat macam tu? Ni isyarat untuk tauhid. Isyarat untuk tauhid. Dia hanya, tapi sunat tu hanya berkaitan dengan jari telunjuk je lah. Kalau jari yang belah sini tak adalah. Sebab ada orang tu dia tangan kiri dia gatal, so dia nak garu, so dia kata macam mana nak buat ni, so dia tukar. Dia hanya jari telunjuk yang kanan lah, kerana hadis sebut jari telunjuk kanan. Kalau jari telunjuk kanan ada separuh, angkat yang separuh. Kalau tak ada, tak perlu angkat lah. Tak perlulah angkat yang lain. Okey? Baik. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang dalam masalah tadi di sisi setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, memilih mereka itu nak mengisyaratkan, yakni menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud, dan ialah perkataan ashab kita. Ulama pilih kata ada pergerakan jari masa tahiyat. Dan kata Imam Nawawi, dan ada pun isyarat, yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk, maka iaitu sunat ia di sisi kita. Sisi kita tu maksudnya apa? Di sisi mazhab Syafi'i. Okey, kerana ada beberapa hadis yang sahihah. Imam Nawawi kata ada banyak hadis yang cerita gerak jari ini. Baik, masalah menggerakkan telunjuk dan juga waktu dan masa nak menggerakkan telunjuk itu. Kata Imam Nawawi, dan telah berkata ashab kita mengisyaratkan, yakni menggerakkan jari telunjuk pada waktu mengucap illallah. Dia kata, itu dia fokus tang tu. Bila tu nak gerak jari masa tahiyat ni? Masa kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Imam Nawawi kata di situ tempat gerak dia daripada syahadah di dalam tahiyat itu, dan digerak-gerakkan itu dengan jari telunjuk kanan. Pasal apa? Pasal ada yang dia gerak dua-dua jari pun ada, dia hantam dua-dua sekali lagu tu. Dia kata jadi dia kata gerak ni hanya jari telunjuk kanan sahaja, tiada jari yang lainnya. Dan jikalau adalah jari telunjuk kanan itu kudung ataupun sakit, dia nak tahiyat tapi dia jari kanan tak ada, kena mesin getah. Dia duk mesin getah ke, dia duk mesin ayam tebu ke apa agak dulu ni, duk jual ayam tebu bulan puasa, jari sudah masuk dalam mesin tu putih, jari telunjuk belah kanan tak ada. Dia ni lagu mana ni, dia nak tahiyat ni, dia nak macam mana, jari nak bergerak tak ada. Boleh tak dia ganti dengan jari hantu contohnya? Ataupun boleh tak dia ganti dengan jari telunjuk tapi belah kiri contohnya? Kadang otak manusia ni dia fikir logik. Dia kata dah telunjuk tak ada, panggil kawan lain cover lah, dia kata. Dia fikir logik dia lagu tu. Baik, now dia bagi tahu di sini. Dia kata kalaulah dia ni masalah dia jari kanan dia, jari telunjuk kanan dia kudung ataupun sakit, lumpuh, tak boleh bergerak sebelah tangan misalnya, janganlah pula ia menggerak-gerakkan dengan lain daripadanya. Tak boleh, kawan lain tak boleh relief. Tak boleh relief dia, macam cikgu sekolah kan, dia tak main kawan lain kena relief kelas dia. Ni tak ada cerita relief, tak ada. Jari tu tak ada, pakai tak ada lah kan. Dia tak boleh minta tolong ibu jari pula lagu duk naik macam ni kan. Tengok ibu jari lagu duk lagu tu, asyhadu an la ilaha illallah lagu duk naik lagu tu, jadi very good. Tak boleh. Dia kata kalau tak ada jari telunjuk kanan, tak ada, pakai tak ada lah, tak payah ganti dengan jari lain. Maka tiada boleh daripada mana-mana jari kanan ataupun kiri, tak boleh siapa ganti. Dan sunat pula bahawa jangan, yang ni jaga baik-baik tuan-tuan. Dan sunat pula kata Imam Nawawi, dan sunat pula jangan pandangannya melampaui gerak telunjuknya. Ini adab semayang. Pasal ada hadis Nabi bila semayang, dia bila tahiyat, mata dia tengok di jari dia. So
So Imam Nawawi pesan, waktu kita semayang, waktu tahiyat, mata jangan duk liak. Jangan duk liak. Mata aku duk tengok lagu ni. Lagu duk relin kawan sebelah, lagu duk goyang. Wahabi apa dia ni. Jangan. Itu mata liak dia panggil. Kan? Duk tengok balik ni pula. Dia ni apa ni. Duk buat hampak saja. Dia duk tengok orang. Kan pasal kita ni semayang macam-macam cara tu ada. Ada yang style lagu tak naik jari langsung pun ada lagu buat relax. At-tahiyatul mubarak, tangan dua tu Asyhadu an la ilaha illallah. Baru naik. Ada juga. Kan? Ada juga. Ada yang dia daripada awal dia lagu tu. Betul. Ada yang satu ronda buat, ngadu buat apa dah. Satu ronda buat. Sehari kita tengok kesimpulan sekali lagi ni. Tapi nak abang gaya tu. Gaya ni kadang-kadang berdasarkan ilmu. Dia ada belajar daripada ustaz mana ke, bagi tahu kat dia macam ni, dia pun ikut. Dia pun ikut begitu aja. Pasal apa? Pasal dia kira ustaz dia tu kira macam imam mazhab dia lah. Ustaz tu kata A, ustaz tu kata B lah, ustaz lain kata semua tak betul. Maka dia ikut ustaz tu tanpa ada satu rujukan sendiri. Tak mau dengar dah orang lain. Ini saja ustaz yang faham bagi dia. Okey, so dia buat macam tu. Maka dia duk relin orang ni buat lagu ni, dia relin orang ni buat lagu ni, dia duk main confuse. Relin tu yang jadi mata liak tu. Ada tengok sebelah dia ni pun duk mengaji rata ke. Awak dia lagu situ punya duk pusing. Hilang khusyuk. So dia bagi tahu di sini. Dia kata Imam Nawawi kata, dan sunat jangan pandangan itu melampaui gerak telunjuknya. Jangan duk pergi kelai. Tengok tentu aja, tang jari telunjuknya. Dan menggerak-gerakkan telunjuk itu hal keadaannya menghadap kiblat. Jari itu mesti ke arah kiblat, dia kata. Dan diniatkan dengan gerak jari itu mengesahkan Allah dan ikhlas akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia kata fokus kita ni mesti satu aja, apa dia? Allah itu Tuhan yang esa. Baik tuan-tuan, kesimpulan dia kata apa? Hadis tentang tasyahud ni ada macam-macam riwayat. Satu, dia kata ada hadis cerita baca tahiyat ni isyarat dengan jari telunjuk. Yang tu semua sepakat. Ada yang kata masa tahiyat itu, hadis ini saya ambil kesimpulan daripada hadis-hadis. Yang kedua dia kata waktu tahiyat itu bulatkan jari tengah, jari hantu dengan ibu jari. Ada hadis dan hadis itu sahih. Masa kita baca tahiyat tu, jari hantu dengan ibu jari bagi cantum membentuk bulatan. Jari hak dua lagi genggam tunjuk macam tu ke arah kiblat. Ini ada hadis. Yang ketiga, ada juga riwayat dalam Al-Bukhari. Yang ni hadis Bukhari. Ada juga riwayat dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW mengajak tasyahud dalam keadaan tapak tangan Nabi terhampar. Dan hadis itu riwayat Al-Bukhari. Nabi ajak kepada satu sahabat, Nabi letak tangan flat, rata, atas lutut kanan, atas lutut kiri. Tak ada angkat jari, tak ada gerak, tak ada apa. Duduk macam tu ya. Nabi ajak tahiyat. At-tahiyatul mubarak. Ada juga dalam hadis macam tu. Dia kata hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud dalam Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai at-tashahhud kama yu'allimuni surah min al-Quran." Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak aku baca tasyahud, baca tahiyat dalam semayang, sedangkan tangan Nabi dua-dua rata di atas lutut kanan dan lutut kiri. Tak ada isyarat jari apa-apa. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang sebelah kita semayang, masa tahiyat dia tak angkat jari telunjuk, apatah lagi gerak, tak ada, dia duduk sama macam tu ya baca, juga tidak salah. Pasti ada dalam hadis, bahkan itu juga hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Okey, itu dia nak cerita kelapangan yang ada dalam beribadat. Baik, kemudian dia kata ada juga ini dalam bab tahiyat tasyahud ni, jari
telunjuk digoyang-goyangkan dan digerak-gerakkan. Yang kuat berpegang dengan yang kata gerak jari sepanjang sembahyang ni ialah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tokoh kontroversi. Kan? Yang hari ni punya orang-orang kita lah duk bergaduh, kata dia ni Wahabi, duk kata dia ni apa-apa semua. Golongan sunnah ni mereka banyak ikut apa hadis yang ditakhrijkan oleh Al-Albani. Dan menurut cerita orang yang kenal Al-Albani ni, dia mati kemudian dah lewat dah. Kalau geng-geng umur 60-an mengaji di Madinah dan kenal dia lagi. Orang yang umur 60-an mengaji di Madinah dan lagi jumpa dia. Dia pensyarah hadis di Universiti Madinah. Dan menurut cerita orang yang pernah jumpa dia, dia orang hebat. Tuan-tuan Tok Syah kata, awak dia lagi hebat daripada Imam Nawawi kah? Itu bukan kerja kita. Cuma dia ni yang kata Al-Albani ni seorang yang diiktiraf dalam bidang ilmu hadis. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Jangan cerca dia, jangan kata lebih kurang kat dia dengan kerana kita tak suka kepada orang yang ikut dia hari ini. Jangan. Dia dengan Allah. Tapi dia orang hebat. Al-Albani dalam bab gerak jari masa tahiyat ni, dia pegang nanti benda ni. Dia ulang sebut benda ni. Dan orang-orang hak mengaji kat dia, kalau tuan-tuan boleh masuk dalam YouTube, type benda ni, tuan-tuan ni tengok ulama-ulama besar di Madinah ni, ada orang pernah tanya, hak masih hidup lah ni, macam mana yang kata gerak jari pada ketika tasyahud ni macam mana? Dia ni tunjuk, saya pernah buka dalam YouTube tengok. Dia tunjuk, dia kata telah menunjukkan kepada aku oleh Al-Albani bahawa tahiyatnya dibaca jarinya digerak atas ke bawah laju macam ni, dia kata. Itu yang dipegang oleh dia. Kita bagi respect kepada dia. Kita rasa tak selesa, kita terus buat. Kita ikut macam Imam Asy-Syafi'i dengan memelihara diri kita daripada mencerca orang yang tidak sepatutnya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan apa yang dipegang oleh Nasiruddin Al-Albani ini berdasarkan hadis riwayat dalam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Ada banyak riwayat yang menceritakan gerak macam yang dia duk pegang tu. Okey. Baik, ada juga pendapat kata tentang gerak jari ni, gerak sat saja. Ada yang kata gerak berterusan tapi lambat. Ada ulama kata gerak berterusan tapi cepat. Dan pergerakan itu atas bawah dan tidak ada pusing-pusing. Iaitu sepakat di kalangan ulama-ulama tentang tasyahud ini. Baik, Ibnu Qayyim, ini satu line dengan Al-Albani. Depa ni satu line. Depa menjadi rujukan kepada banyak golongan salafi, golongan yang mendakwa kata depa ni ahlus sunnah ni. Ibnu Qayyim pun ditanya tentang tasyahud gerak jari ini. Hak mana satu? Banyak kali kah? Sekali saja kah? Atau macam manakah? Tapi Ibnu Qayyim memilih untuk tak mau ulas panjang tentang benda ni. Tak ada guna tuan-tuan hidup bincang benda kecil-kecil macam ni. Tak ada guna. Kita baca hadis, kita tahu perbahasan ulama, kita buat, sudah. Jangan dijadikan topik macam ni untuk jadi bahan bertengkar yang akhirnya mewujudkan puak dalam kalangan orang Islam. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi cerita tentang gerak jari ni saja ada macam-macam hadis mai yang macam-macam faham berlaku di kalangan ulama semua. Jadi kita ambil yang kesimpulan apa dia? Imam Syafi'i kata asyhadu an la ilaha illallah. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang kita ceritakan tentang hebat dia tadi. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab fit taslim fi salah. Itu bab yang menyatakan tentang bagi salam di dalam semua sampai tahiyat. Tahiyat pula tuan-tuan, satu masalah kita ni pula macam saya sebut tadilah. Tangan kita ni pula, jari ni macam-macam jenis keadaan jari kita tengok nah. Biarlah saya kongsikan tuan-tuan supaya kita lebih jelas.
orang tu takdir Allah mayang sebelah kita. Kita pun faham lah dia ni mazhab mana. Tapi yang saya kesian, ada orang dia kata dia ikut mazhab tu, padahal mazhab tu pun tak ajak buat lagu tu. Ni mazhab sendiri, nampak kaya. Tengok tuan-tuan ya. Ada orang kita biasa nampak, dia solat dalam keadaan tangan dia itu dia angkat. Ni nampaklah tangan saya nampaklah. Okey. Oh, masuk TV, patut semua tengok sini. Oi. Dari TV ke TV. Nampak tak? Okey ya. Okey. Ada mazhab yang tangan dia dalam lagu ni. Tapi sekali-sekala kita akan nampak dia lagu ni. Nampak nah? Sekali-sekala dia akan buat lagu ni. Ni ya. Kita kan lagu ni. Dia tak, dia tangan lagu ni. Lepas tu sekali-sekala dia akan buat lagu tu. Lepas tu kita pula cemui, tak tahu buat apa. Tengok jari dia. Angkat lagi. Angkat lagi. Syok, tengok orang jadi hiburan tak tahu. Tengok. Okey. Mazhab ini kalau tak salah saya dalam rujukan yang saya dapat ni merupakan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kebanyakannya orang negara India lah macam tu macam ni. Dia hanya angkat jari ini terutamanya pada tengok at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang tuan-tuan perasan? Dia angkat masa mana? Dia angkat masa nama-nama Allah sahaja. Itu mazhab, itu pandangan. Ada pula yang dia angkat, Hanafi pula, Hambali punya ni. Tuan-tuan jangan pening lah, kita Syafi'i sudahlah. Tapi nak apa? Orang ada buat lagu tu, dia ada dia punya asas-asas dia tu. Asas-asas dia nak. Okey. Ada pula hak jenis, kita akan nampak dia, tangan dia tu sekali-sekala angkat. Dan kalau dia angkat sekalipun, kalau dia angkat pun lembut saja. Tapi dia macam ni. Tengok. Dia akan macam ni. Dia macam ni. Kanan kiri. Ni bukan dia sakit saraf apa tau. Dia bersiapa dia lagu ni? Macam ni. Dia kanan kiri. Taharrukan latifan. Pergerakan dia lembut. Pasal apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni kebanyakannya Morocco, Jazair, Maghribi. Ni. Ada macam ni. Macam lampu signal, kanan kiri macam ni. Macam tu. Dah tak pening lah. Kita Syafi'i lah tuan-tuan. Syafi'i pula kita macam biasa. Cumanya saya nak pesankan, tengok. Saya tengok ramai ke orang suka bila tahiyat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tegang sungguh. Tak. Dia tidak terlalu tegang jari kita. Jari ni dia tak terlalu tegang lah. Nak abang saja kongsilah, tuan-tuan pun tahu dah saja lah. Kita masa tahiyat nak angkat tu masa mana? Tangan ni kan 35. Apa 35? Ni 3 bulat 5. 3 5. Macam tu. Okey nah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak? Dia tak terlalu pacak sungguh ni. Dia sikit saja. Dia ada sikit macam membengkok sikit pun dia begitu, tapi dia tak sampai terlalu tegang macam ni. Sikit aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Tangan macam ni. Ada orang kadang kita nampak dia buat lagu ni, tangan dia membulat macam ni, pun ada riwayat, pun tak salah. Tak angkat langsung jari lagu tu sampai habis. Sah tak sah semayang?
Kita habaq tadi apa dia? Hak beza ni, benda-bendanya sunat. Tu saja. Benda hak asas tetap sama. Semayangnya apa semua sama, hak tu je. Jangan satgi ada orang dia memang dia jaga sungguh tahiyat ni. Tak buat ni takut tak sah satgi. Lepas tu satgi dia berasa nak tampak nyamuk. Oh, nyamuk gigit lama ni. At-tahiyat duk main tau, gemuk dah nyamuk. Oh. Ganti tangan kiri on dia pak ni. Dua-dua. Dua-dua tahiyat. Ang jadi lagu mana ni? Senang. Faham lah maksudnya? Lumayan jangan ikut orang. Kita ikut kita punya. Alhamdulillah daripada perbincangan ini kita dapat memahami bahawa mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat memang termasuk sunnah Nabi. Namun para ulama berbeza pendapat tentang cara dan waktu menggerakkannya kerana terdapat beberapa riwayat hadis yang difahami dengan cara yang berbeza. Sebahagian ulama berpendapat jari telunjuk diangkat ketika menyebut syahadah dan tidak digerakkan lagi. Sebahagian yang lain pula berpendapat jari telunjuk digerakkan secara ringan sepanjang doa dalam tahiyat sebagai lambang tauhid dan penghayatan kepada Allah. Perbezaan ini adalah khilaf yang muktabar, bukan perkara yang sepatutnya membawa kepada pergaduhan atau saling menyalahkan. Yang lebih penting ialah kita menunaikan solat dengan khusyuk, ikhlas dan mengikuti sunnah berdasarkan ilmu yang diyakini. Jika anda selama ini mengangkat sekali, solat anda sah. Jika anda menggerakkannya berdasarkan pandangan ulama yang muktabar, juga tidak menjadi masalah. Marilah kita menghormati perbezaan yang mempunyai sandaran, dalil dan tidak menjadikan perkara sunat sebagai sebab perpecahan umat. Semoga Allah menerima solat kita, mengurniakan kefahaman agama yang benar, dan menjadikan kita hamba yang sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah dengan hikmah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan kepada keluarga serta sahabat agar lebih ramai memahami fiqh solat dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.